kata nak beli emas. Satu kesilapan besar yang ramai orang di sana buat apabila nak adakan simpanan emas, tapi diorang beli emas dengan duit untuk nak digunakan dalam waktu terdekat. Contohnya duit tu lah dia nak beli barang dapur, duit tu lah dia nak isi minyak, dan duit tu lah diorang nak buat makan, dan duit tu juga dia nak beli emas. Itu adalah satu kesilapan besar. Pada anda yang nak buat simpanan emas, itu sangat bagus, sangat digalakkan, tapi pastikan kita sudah ada simpanan wang tunai, paling kurang pun 3 hingga 7 bulan gaji pendapatan dalam bentuk cash ataupun tunai. Sekiranya ada lebih dan kita nak buat simpanan untuk jangka masa panjang, bagus untuk kita beli emas. Tapi kalau kita tak ada lagi 3 hingga 7 bulan gaji pendapatan dalam bentuk cash, jangan kata-kata nak beli emas, sebab emas ni adalah simpanan jangka masa panjang. Sebab saya takut anda rugi. Anda beli emas hari ni, tiba-tiba esok lusa dah terus nak jual dengan alasan tak cukup nak beli beras, tak cukup nak beli makanan dan sebagainya. Ingat, nak beli emas, sediakan simpanan dalam bentuk cash dahulu.